Apa lagi contoh lain Ibu Tantan ketika i'tidal? Sebab saya nak cerita tentang perkara sunat. Semua saya tak sebut semualah. Tapi saya bongkarkan sikit-sikit. Apa lagi ketika i'tidal? Biasa kan lepas kita rukuk, kita bangunkan Sami Allahu liman hamidah. Okey? Bertantan kita baca habis kita rukuk, kita pun bangun. Kita rukuk, betul lah rukuk kan? Kita rukuk, kita pun bangun. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Biasa orang baca sampai situ, betul tak bertantan? Siapa yang dah tahu ni, ini ramai juga yang dah tahu. Tapi ada lagi orang yang dia pergi berhenti sampai situ je. Rabbana lakal hamd. Dia berhenti sampai situ je. Jangan berhenti sampai sini. Tambah lagi. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Siapa dah hamal benda ni tuan-tuan? Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Mil'us samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'di. Jadi satu lagi panjang sikit. Ini satu pahala. Tambah lagi satu pahala. Mil'us samawati wal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'di. So, berapa dah kita kutip? 1, 2, 3. Dekat sini saja kita dah kutip 3 pahala dah. Tuan-tuan, nampak? Dekat sini saja kita dah kutip 3 pahala. Siapa dah amalkan ni? Yang ni, tuan-tuan, dia berlaku kisah pada zaman Nabi SAW. Masa tu, Nabi solat bersama-sama dengan para sahabat. Habis lepas solat, Nabi tanya, siapa yang baca tadi? Sebab Nabi dengar, ada sahabat Nabi baca kan? Nabi tanya, sahabat Nabi, 2-3 kali Nabi tanya, baru ada yang jawab. Apa Nabi sebut? Aku melihat lebih daripada 30 malaikat berebut-rebut nak tulis pahala kita. Lebih daripada 30 malaikat berebut-rebut nak tulis pahala kita. Masya Allah. Saya terus yang ketiga. Terbaik awak boleh tahu yang ketiga. Yang ketiga ni jarang orang tahu. Biasa orang tahu yang ni. Yang ni jarang orang tahulah. Tapi kalau tahu dia hebat lah. Dia boleh tahu benda ni. Kan? Boleh? Betul. Alhamdulillah. Betul ibu tuan-tuan. Sangat rugi kalau tak ambil. Sebab lebih daripada 30 malaikat berebut-rebut nak tulis. Lebih tahu. Lebih daripada 30 malaikat berebut-rebut nak tulis pahala. Tadi saya ternampak ada orang tanya soalan. Dia kata, Ustazah, kalau imam tu cepat-cepat nak turun kan? Ibu tuan-tuan nak tahu tak sebenarnya? Allahumma salli ala Muhammad. Sebenarnya ibu tuan-tuan, ada pahala ketika mana macam ni. Saya bagi contoh ni ibu tuan-tuan nak sujud kan? Okey, kita nak sujud kan? Kita lepas kita rukuk, kita kan Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Contohlah kan? Lepas tu kita pun sambung hamdan. Lepas tu imam dia dah turun. Imam dah turun, sebenarnya ibu tuan-tuan tahu tak? Sunatnya ibu tuan-tuan, kita biar je imam. Nak tengok full video ada di sini.